Hai penonton, selamat datang ke laporan khas kami. Hari ini, kita akan membincangkan mengapa Malaysia sangat memerlukan jet pejuang dari Kuwait dan bagaimana ia berkaitan dengan pemodenan pertahanan negara. Kekal bersama kami untuk analisis penuh. Malaysia kini dalam proses memodenkan Tentera Udara Diraja Malaysia atau TUDM. Salah satu langkah strategik yang sedang dipertimbangkan ialah pemerolehan jet pejuang terpakai dari Kuwait, khususnya F-18D Hornet. Langkah ini menjadi kebimbangan utama dalam usaha meningkatkan keupayaan pertahanan udara negara. Menurut laporan, jet pejuang F-18 Kuwait berada dalam keadaan agak baik, dengan jumlah jam penerbangan yang rendah berbanding pesawat lain yang serupa. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk Malaysia yang menghadapi cabaran untuk menggantikan atau mengukuhkan armada tempurnya yang semakin tua. Pada masa ini, TUDM mengendalikan 8 unit F-18 Hornet yang mula beroperasi pada 1997. Walaupun ia masih boleh beroperasi dengan baik, jumlah ini dianggap tidak mencukupi untuk menangani potensi ancaman di rantau ini. Di tengah-tengah dinamik geopolitik yang semakin kompleks, terutamanya di Laut Cina Selatan, Malaysia memerlukan armada tambahan untuk meningkatkan kesediaan ketenteraannya. Selain itu, perolehan jet pejuang dari Kuwait dianggap penyelesaian yang lebih menjimatkan berbanding pembelian jet pejuang baharu yang sangat mahal. Dengan bajet pertahanan yang terhad, Malaysia mesti mencari pilihan yang paling cekap untuk mengekalkan keseimbangan kuasa udara di rantau ini. Penganalisis pertahanan juga percaya bahawa langkah ini akan mengukuhkan kesalingoperasian antara jet pejuang sedia ada Malaysia dan armada tambahan dari Kuwait. Oleh itu, latihan juruterbang dan penyelenggaraan pesawat boleh dilakukan dengan lebih mudah Keputusan ini akan bergantung pada dasar kerajaan dan rundingan antara kedua-dua negara. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya mengenai isu ini. Itu laporan khas kami kali ini. Terima kasih kerana menonton, nantikan berita terkini dan analisis mendalam. Jumpa lagi dalam laporan seterusnya.